Okey ke kalau buat jadi topping cokoja? Mak, janganlah makan dengan cokoja aku mah. Pedas. Terima kasih Wah bagi heart. Screenshot Wah. Tolong Wah screenshot Wah. Aduh, tak ada dah benda tu. Okay, tak apalah. Terima kasih Wah bagi So, kalau korang nak sumbangkan gift lagi satu saya terima dengan hati terbuka. Gitu. Okay, apa tadi soalan tadi? Letak kat dalam cokoja. Tak boleh lah awak letak kat cokoja awak. Nanti awak kepedasan. Dan cincat. Oh, macam Wah. Terima kasih bagi gift tu. Hai Kak, terima kasih. GG tu apa? Good game Okay. So, apa lagi soalan apa tadi? Boleh makan terus ke atau kena masak dulu? Cili oil kita, korang boleh makan terus korang. Korang tak payah nak masak. Sebab, tapi kalau korang nak masak pun boleh. Ada orang dia macam, dia gunakan cili oil saya ni sebagai macam, bahan tumisan. Contohnya dia nak, kawan saya tu dia masak bihun goreng. So, dia masukkan cili oil